Hai sahabat, hari ini saya buat kuih dangai dalam 3 bentuk acuan. Jom kita lihat resepinya. Kuih dangai adalah kuih tradisional Melayu. Hanya menggunakan 3 bahan. Kelapa parut putih atau kelapa inti, tepung pulut, gula dan sedikit garam. Masukkan ketiga-tiga bahan, gaul rata dan rasakan secukup rasa. Saya gunakan lebih kurang 3/4 cawan gula pasir dan setengah sudu teh garam. Garam halus ya. Gaul rata bahan-bahan ni semua. Saya ikut tip orang dulu, gaul rata dan ketepikan dulu 5 hingga 10 minit. Kita biarkan dalam udara bilik. Udara biasalah, udara dapur. Jika nak cepat, gaul sehingga basah, gaul saja sehingga agak basah dan terus masukkan dalam acuan. 3 cawan kelapa lah, kelapa parut putih. Guna kelapa parut putih. Tepung pulut. Hari ni saya buat dalam 3 jenis acuan. Adunan ni kita kena ranginkan dulu. Yang ni saya dah buat dulu. Saya masukkan dalam loyang. Loyang 6 inci bulat. Saya bakar yang ni dulu. Loyang yang ni kita kena panaskan dulu. Saya guna 3 loyang lah. Loyang bulat, acuan bulat-bulat ni, cetak muffin. Dan nampak dah lembap sikit lah. Kita tunggu lagi 10 minit lah. Boleh rasa dia. Apa yang kurang kita boleh tambah lah. Bismillah. Habiskan minyak. Guna minyak masak je. Sikit je. Ni kita oleskan supaya elakkan melekat. Yang loyang 6 inci tu pun saya dah oleskan dulu. Yang ini kita masuk rata pun tak apa, masuk penuh segini pun tak apa sebab dia tak akan kembang. Jangan kuih bingka kemboja tu kuih bahulu kemboja, tak boleh. Nanti dia mengembang. Saya dah tunjukkan resepinya yang lama tu. Kita buat macam ni, kita bakar dulu bagi panas. Baru pertama kali saya cuba ni, acuan ni. Kalau melekat, tak maaf lah ya sahabat-sahabat semua. Sebab saya beli bahan banyak, memang saya buat semua. Ya, ada acuan yang lagi istimewa memang untuk kuih dangai tu. Saya belum ada lagi. Semua kita dah sapu. Semua kita dah sapu ya. Yang ini dah nak apa? Dah nak lembab-lembab sikit. Tu dah lembab-lembab sikit. Kuih dangai ni kuih orang lama, kuih tradisional. Tapi kuihnya rasa-rasa lemak-lemak manis. Dia lebih kurang macam rasa sagun. Okay. Kita biarkan dulu. Biarkan lagi. Dalam suhu 180 darjah. Kita tekan manja-manja je. Sebab tadi saya masuk, saya tak tekan manja-manja je. Yang lain pun sama, tekan manja-manja. Okey, ni kita boleh bakar lah ni. Saya bakar yang ni dulu. Okey, yang ni dah dipanaskan. Kita bakar yang ni pula lah. Saya masukkan 2 sekali lah. Oven saya boleh masuk 2 ni.
6 inci dengan ni 4 inci kot. 4 inci. Hati-hati ni panas sikit. Dah masak nanti, kita sejukkan dulu ya. Tak boleh terus keluarkan. Dan nama pesen kuih ni pun kena sejukkan. Acuan ni boleh buat macam-macam kuih. Kuih dangai ni pun baru pertama kali saya buat guna acuan ni lah. Slow-slow je. Kita masukkan satu lagi. Panas. Guna glove ni ya. Tangan senang sikit. Nanti kalau yang sepah-sepah tu betulkanlah. Kena pakai glove ya. Sebab kelapa ni cerewet. Dia mudah basi. Ni sahabat, baru pertama kali saya buat pakai acuan ni ya. Selalunya pakai loyang 6 inci tu aja. Takut tak berapa, dia takut melekat. Guna api bawah. Bila 10 minit lagi nak masak tu, kita guna api atas untuk perangkan dia. Kalau tak nak perangkan pun boleh juga. Guna api bawah aja. 7 biji je lah. Yang ni kita rata-ratakan. Saya buat dalam acuan muffin je. Oh ni tak. Dah cukup lah ni. Cukup lah. Okay. Kita dapat acuan 2 biji kelapa. Bagi satu adunan je. Nanti kalau nak buat banyak boleh gandakan. Biar anginkan dulu. Tanda dah masak tu kat tepi-tepi tu dah nampak garing kan. Okay, kita sejukkan dulu nanti. Okay, kita ambil lagi satu. Dah masak ya. Dah ada tanda kat tepi loyang tu. Nampak tu. Kalau nak tahu masak ke tidak, tepi loyang tu dah merekah. Tengok tunjuk dekat ni. Nampak? Dah merekah kan? Okey. Kita masukkan lagi satu. Okey, kita cuba keluarkan yang ni. Bismillah. Alhamdulillah. Pertama sekali saya menggunakan acuan ni ya, sahabat. Dia senang nak tapi dia bahagian depan dia macam gini. Oh, tu. Dia macam gini. Bahagian depan dia. Ini bahagian depan dia. Ni kita nak keluarkan yang apa? Yang bulat tu memang saya dah biasa keluarkan. Yang ni kita nak cuba potong lah. Cuba potong. Bismillah. Ikut aluran ni je, ikut bunga ni, tenang. Dia ada rupa kenyal-kenyal sikit Dia kenyal-kenyal, bahagian bawah tu kenyal-kenyal.
Dia makin sejuk, dia makin sedap. Kita potong yang ni. Nak buat bentuk hati pun boleh. Jangan tarik dia kenyal sebab dia tepung pulut. Yang ni, loyang jenis ni saya belum pernah guna. Takut dia loyang muffin ni agak melekat sedikit, mungkin kena alas pakai parchment paper. Saya keluarkan kesemuanya dan selamat mencuba.